So Max nak buat eksperimen sikit, nak test top speed P0 dengan P1. So kita test kalau full throttle P0 berapa boleh pergi motor ni. Ni relax dulu sebab selekoh. Let lu. So kalau korang tengok tadi top speed kalau P0 cut off lah 120 km/h. Rasa tu cut off dia tu. Rasanya kalau P1 pun sama je, balik dia dah cut off. Okay, jom try P1 pula. P1 boleh lah pergi 120 lebih sikit. Sikit je lah. Tapi ada beza lah, memang ada beza. P0 dengan P1 memang ada beza. Cuma bila dah sampai 120 dah lebih sikit tu, kau dah rasa macam gearbox tu dah sampai limit lah. Dah sampai limit. Kau nak pulas lagi tu, kau dah rasa macam okay, gearbox tu dah sampai janganlah pulas lagi, aku dah sampai limit dah ni. Macam tu lah. So okay lah, 120 lebih kau nak gimana laju kan. Dekat layan town relax macam ni, okay lah. Aku selalu bawa 80-90 je. Alright, so itulah top speed P0 P1. Kepada yang nak tahu berapa boleh dapat, so aku tadi tak menunduk pun, memang riding biasa je. So aku pakai jaket ni pun rasa angin menolak aku punya badan. Alright gang.